Okey kan, sekarang kita dekat workshop. Saya nak menjawab kepada satu soalan. Ada satu brother ni, dia tanya dekat kita punya media sosial lah, buat tak kereta-kereta biasa? Sebab dia kata workshop ni nampak macam workshop kayangan kan. Saya ni nak tunjuk kereta-kereta biasa yang ada dekat sini yang kita orang buat. Belakang saya ni sebuah Mazda yang ada problem dengan dia punya gearbox. So kita punya technician tengah nak turunkan gearbox dia ni untuk overhaul. So gearbox dia gearbox auto. Ikut saya, jom kita jalan. Kita nak pergi tengok lagi satu kereta. Ini adalah sebuah Proton. Ini Proton Neo tau. So owner ni hantar kepada kita untuk kita buat restore baliklah kereta ni. So ini adalah kereta yang keempat yang dia hantar untuk kita perbaiki. So untuk kereta ni, untuk case kereta ni, dia nak restore balik. Jadi kalau boleh tengok, dia punya enjin memang teruk lah, dengan leaking apa semua kan. So kita tengah nak restore balik kereta ni, kita nak buat jadi macam baru. Ini sebuah Saga VVT. So Saga ni pun masalah sama juga, gearbox juga. Dia punya CVT problem. So kita dah turunkan dia punya gearbox. Gearbox dia ada kat atas untuk kita buat overhaul lah. Jadi bagi menjawab persoalan abang tu tadi, kita buat tak kereta-kereta biasa? Buat je kereta-kereta biasa, tak ada masalah pun. Kereta-kereta apa pun kita terima, tak ada masalah. Bukan semestinya kereta kayangan untuk datang sini. Tak, kereta-kereta biasa pun kita buat. Bukti ada. Kita dah tunjuk. Jadi kalau abang-abang kat luar tu yang nak hantar kereta yang was-was kan, kita ni buat ke tidak kereta-kereta biasa, takut buat kereta kayangan kan, jangan risau, datang je dulu. Datang ke Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam ni. Kita boleh tolong check kan, kita boleh tolong repair, boleh tolong servis, tolong restore. Macam-macam kita boleh buat. Kalau ada sebarang masalah, abang-abang boleh klik link di bio untuk bertanya. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.